Amalan ni orang tu jadi muda pak tua. Biasa muda pak tua. Amalan ayat kursi ni kena baca sekali sehari. Sekali sehari sahaja. Iaitu baca ayat kursi lagu mana? Pertama baca Fatihah sekali. Baca Fatihah sekali. Lepas tu baca selawat 11 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kau ikutlah 11 kali. Lepas pada tu berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan ayat kursi ini darah daging hamba. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan ayat kursi ini darah daging hamba. Baca ayat kursi 41 kali. Dengan a'udzubillah dan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha. 41 kali. Amalan. Hak kata tu punya amalan tu kata dia ada cara mukadimah nak buka koci dia, tapi kita beri ijazah amalan dulu. Amalan ni orang tu jadi muda pak tua. Biasa muda pak tua. Bukan tua pak muda. Ada muda pak tua, yakni tubuh jadi nampak muda pak tua, awet muda lah. Jadi gagah, jadi gapo. Umur 80 dah, tapi supaya budak umur 30. Rancuk lagi. Siap duduk main gitar apa semua. Jalan tu. Nampak? Amalan ayat kursi 41 kali. Jadi hamba ijazah untuk amalan dan untuk kebajikan hamba dan guru-guru hamba. Fatihah sekali, selawat 11 kali, lepas tu doa, ya Allah ya Tuhanku, jadikan ayat kursi ni darah daging hamba. Baca ayat kursi dengan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali baca tu 41 kali. Amal sekali sehari sahaja. Ikutlah esok ke subuh ke. Kalau tak wi amalan takut malah beramal. Wi amalan sekali, beramal sekali. Amal sehari lah. Lepas tu tinggal.